Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video kali ini aku nak sharekan dengan korang set ultralight yang aku pakai. Set yang aku pakai ni, set dia bagi aku memang harga dia tersangat-sangat mampu milik. Tapi dari segi kualiti boleh pakai memang boleh pakai. Okey, aku tunjuk dulu yang pertama. Tapi sebelum kita mulakan lah. Sebelum kita mulakan, macam biasa, kalau yang mana belum subscribe lagi, saya nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe kita punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Okey, bantu saya dekat situ. Okey, dan tak lupa juga kalau korang nak dapatkan set-set ultralight ni, ada juga lain-lain mungkin aku akan letak, macam rod ataupun reel. Yang jenama-jenama yang lain pun mungkin aku akan letak sekali dekat situ. Kalau korang berminat, korang boleh grab lah. Okey, untuk set yang aku pakai, untuk yang pertama aku tunjuk set ultralight yang BC punya Okey, untuk BC, yang pertama aku akan tunjuk dia punya reel dulu. Yang ini reel DC yang ada bunyi zing-zing tu. Kalau korang minat yang bunyi zing, yang padu, yang harga orang kata boleh dengar, mampu milik, korang boleh ambil satu DC daripada Sea Hunter. Okey, yang ni aku dah pernah buat video video short yang aku try lah. Okey, dia datang dengan drag clicker untuk reel ni. Dia datang dengan drag clicker dah siap-siap dah. Okey, kemudian kalau korang tengok yang spool dia dekat dalam ni, dia jenis orang kata dia lebar macam tu, sebab tu dia agak susah nak bihun. Dan dia datang dengan ratio 7. Okey, yang ni aku buat set untuk ultralight lah. Dia punya satu di sini. Sebabnya nak pakai umpan ringan pun boleh juga tau yang ni. Boleh lah. Tapi kena naikkan break lah. Tak boleh nak pakai break kosong. Break kosong tu kalau korang boleh main term, cantik, pandai je, boleh pakai break kosong, tak ada masalah. Okey, yang ni untuk reel. Dan kalau untuk rod pula, rod ni memang aku dah pakai 2 tahun kot, hampir 2 tahun lah, 2 tahun ke ataupun hampir 2 tahun, memang dah lama dah rod ni. Okey, iaitu kita ada yang aku punya ni Sigama 1 tau. Yang aku punya ni Sigama 1. Dia sekarang ni dah ada keluar Sigama 2. Okey, yang ini luar weight dia 2 hingga 10 gram. Panjang dia 1.98 meter lah. Okey, dan untuk dia punya line dia 28 lb. Ni rod 28 lb lah. Memang rod ultralight. Okey, rod dia bagi aku memang sangat-sangat lawa. Cincin dia pun korang tengok masih padu. Ni dah lah aku jarang-jarang basuh ni. Cincin dia tak rosak lagi. Memang tak rosak. Aku dah pakai sangat lama dah ni. Yang pertama aku hanya bawa pergi naik boating main jigging. Okey, dia datang dengan kayu. Handle ni, ini kayu betul tau. Ini handle kayu. Okey, lepas tu dia ada tempat hook kat sini untuk kita sangkut. Yang ni rod Sigama ni antara rod yang aku suggest kalau korang nak grab. Okey, rod dia memang brand China, tapi kualiti ni rod dia ringan. Memang ringan. Set ni, pair ni bagi aku memang ringan, memang sedap. Kalau korang nak casting daripada pagi sampai petang pun tak ada masalah. Okey. Alright, untuk set yang kedua, set spinning lah. Okey, untuk set spinning ni pun boleh tahan champion juga. Aku dah pakai lama. Okey, yang pertama aku akan sharekan dengan korang dia punya reel. Cuma reel yang ni dia bagi aku dia agak berat sikit. Tapi korang tengok lah. Dah calar bala kan. Dah calar bala. Yang ini memang aku pakai memang dah 2 tahun lebih lah. Iaitu jenama Beer King yang ini jenama Beer King. Mana ke jenama dia kat sini? Tu dia. Kalau korang boleh nampak jenama Beer King kat situ. Okey. Untuk drag dia bunyi memang sedap. Korang dengar sendiri. Okey, bunyi drag dia memang sangat sedap. Sekejap. Drag dia longgar. Yang ni aku dah bawa tarik toman. Memang orang kata toman saiz. Toman saiz 6 kilo tak silap aku tu. 6 kilo lah yang besar lah bagi aku. Okey, bayangkan hari ni boleh tarik toman. Body dia memang solid. Memang solid. Okey, untuk ball bearing dia 6 tambah 1 yang ni. Yang ni aku ambil ni yang saiz 3000. 3000 ni kalau korang nak bawa pergi tuas, nak main apa tu? Bulu cap. Nak main bulu cat tu pun boleh, tak ada masalah saiz 3000 ni. Okey. Alright. Kalau nak buat main ultralight, nak ambil saiz kecil sikit pun boleh. Lagi kecil, kalau kecil sikit tu dia lagi ringan lah. Tapi aku 3000 ni dia boleh main banyak game. Kasti haruan pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ini reel daripada Beer King Beer King. Reel ni memang dah lama aku pakai. Masih cantik condition, masih mantap, masih smooth.
Okey, dan untuk root yang ini aku pairkan dengan root Awashima Incompatible. Awashima Incompatible. Okey, untuk root Awashima ni, yang ini root 2 piece. Yang ni root 2 piece. Manakala yang ini pun sama juga, yang casting tadi aku lupa nak bagi tahu, yang ni pun 2 piece juga tau. Okey, dia 2 piece juga. Yang ini pun Incompatible ni 2 piece. Okey, UL Ultralight yang ini dia punya lure weight dia 3 gram hingga 12 gram. Okey. 3 gram hingga ke 12 gram. Jadi kita boleh pakai micro jig tu sampai 15 gram tu boleh lagi lah. Tak ada masalah. Okey. Dan kalau untuk line weight dia ataupun dia punya rod dia 38 lb. Lebih kurang macam tadi ni kan. 38 lb. Yang ni 28 lb, yang ni 38 lb. Yang ni keras sikit lah. Okey. Tapi hujung dia lembik tau yang ni. Yang ni hujung dia lembik. Sekejap aku tunjuk sikit. Kalau korang tengok hujung dia lembik ni. Nampak tu? Hujung dia lembik. Dia lembik daripada yang ni lah. Yang ni yang ni dia keras. Kalau yang ni dia keras. Tapi kalau yang ni hujung dia lembik. Hujung dia lembik. Macam yang ni orang kata kalau korang nak main fast, sedap juga. Kalau korang nak main kasti haruan pun sedap juga. Sebab dia keras kat hujung dia. Okay. Alright, manakala kalau kau nak main ketuk-ketuk dasar, kalau hujung dia lembik macam ni memang ngam lah, memang kau nak main ketuk-ketuk dasar kan. Okey, tapi kalau yang lembik macam ni, yang ni tak sesuai lah. Kalau untuk haruan tak sesuai. Aku cakap siap lah. Tapi boleh je kalau kau nak buat. Yang ni kalau kau nak main ketuk-ketuk dasar macam nak casting PB, aku suggest sangat-sangat pakai root ni. Mantap. Main ultralight ni sedap. Kalau kena pula ikan saiz, lagi layan. Okey, inilah set spinning. Dan juga set DC yang biasa aku pakai untuk pergi casting. Okey, tak kisah kat laut ke, dekat Lombong ke. Okey, kolam. Kalau kolam untuk si gamma ni aku boleh suggestkan korang pakai lagi. Tapi kalau untuk Awashima ni, kalau kat kolam aku tak suggest lah sebab dia lembik sangat. Takutkan orang marah kalau korang main drag longgar. Okey. Alright, jadi sampai sini saja untuk video kita kali ni. Kalau korang nak dapatkan set UL ni, aku akan letak juga jenama-jenama yang lain dekat bag tu. Okay, kalau korang berminat, korang boleh dapatkan dekat bag tu ataupun dekat link description kita. Okay, sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita. Alright, apa-apa pun, sebelum kita akhiri, yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, saya nak minta bantuan korang like, komen dan subscribe kita punya YouTube channel. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nantilah. Okay, apa-apa pun, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.